puasa ko mo dikwa. Nan laki kerajua tu makan cirik lalu. Tak nak mencalik ke orang. Ku cok kini karayu orang ai. Kazakek kau bayi ke. Baju rayu nak terfikir dia. Jangan cek baju rayu lah. Sambah tu kau disuap beko sen tu buku nak tantau dia. Pai kalau pau. Yang icek kada pek mau tang lah tiba seorang la putih cek tiba sawak sini la putih cek mata orang sekali. Alu lah baca-baca orang sepanjang jalan. Nah laki ndak dia mengaratin. Puasa lah puasa. Tapi sekarang arenya. Kadang sajam segai. Kok otak. Sanjur lah nak pai kau masajik dalam dengar ceramah. Otak pengajian seh. Pakai ndak. Ngaji nak tu nomor. Orang patuk dengan dia ditanya ko ke puasa, ke berbuku, ke baju raya, ke zakat. Dia nak tanya cik. Orang iso. Berhari pagi hari lu ngah. Aku pun masak kolak. Mau pitai le pagi dan pitai boleh kolak tau. Tu jiku saya keraju kau taruh kuah. Mangka sah. Anda kamangka kalau 10 hari puasa orang, kerayu orang, zakit juga ka dibayi. Musuh hari mah tahan emosi pilih dengan ceramah tu. Dengan ceramah. Pakai saya dah awak seorang ceramah dah. Tak perlu lah bagi-bagi ke dia dah. Malah ada orang dulu bulan puasa mau renguk-renguk marah berabu. Dan lameh sandena dan kena apa sore musik sana masuk. Dan dia puasa anak gitu dan balik dalam dengan lalok mah lameh dan puasa. Hah? Kalau lu cek lai? Dia suruh tu. Ayo nak berfikir kunci-kunci kepala dah. Kalau cek lai tu beko mau buku jua. Lai mau batu saya ke di kuih. Selero gadang mau buku nak niu kolak, nak niu iku, nak niu itu. Keraju kan ni nak cari pitai kan ni nak namu bantar-bantar saya di bangkau siang malam dah. Lalok tu kan sunnah dah. Sunnah puasa tu sajam lalok Tak mula sampai sanjur lalok dah. Pada dah lalok dah marah berabu sana yang korang ramai bah. Batal pos puden. Mengalah ke orang ramai marah borabu. Kini nak tada pak keraju kan ni cari pitai tu ambil kolak beko sanjur. Masalah nasi di rumah le ha. Ya masa nasi pembalik bareh dah jua mah pitai. Ni dah aduh sadu. Awak kepala rumah tangga awak kelaki mah dia aja berfikir lah kah. Jangan dia semua. Nak ada untuk ganti ni pitai ke dicari kan ni nak. Jua ke dibalik kolak kah. Ayu putih sana nak ada untuk ke dia bawa beko ke dah. Sekarang rakuan dia banyaknya kecik. Tahu nak jago dia dincat alok sana lai. Sarah lah. Nak bulan puasa, nak bulan carai muncul setiap bercirik. Ada kalau nak bercirik muncul panoi tanggungjawab dah sebagai laki panoi. Titik pitih sama masalah. Mengada dan gile dah sampai berasih ngaku ada pitih. Hei, pitih sama masalah cieknya. Kini nak ada di zaman kini nak ada nak pitih nak berkuasa kini. Puasa berlalu dah nak new pitih. Puasa yolah pitih yolah nak mu puasa saya dah tu pusat tu beko jual ke di sini berbuku. Habis tu seperak siang jual lah ke makan sahur. Nanti ikhlas. Lah ikhlas. Makan lah ikhlas dah you nak ikhlas dah kok ciko caro nak ikhlas dah. Ndak antik. Pala dah. Mungkin lameh dah mencikuk dah melayang batu ke garaman dah lega. Lok kalau lok nak berfikir mencari pitih setiap lah jual ke disuak beko sanjur kah. Semua dia nah. Tiap micaknya pai nak do nak tantau dapui kan tau dia. Entu lalok. Tu caruan. Caruan ke pesu ke berutang ke lapau dapet nak dapet aja lah. Paing. Kanti makak sen. Kalau kolak apa buku ada ding lah. Tahu nak duit ini.
udah itu. Nah, tuh. Itulah tak kelampai lah di laman lalu tak. Itu sih keraju taruh nah. Lalu aku dak niat beralih, dak niat beralih. Dulu aja kata bet pengana bakurih curang lah kah. Engkau ciku kau sudah laki tambang jampu kaki laki ciku dia ngah. Laki yuk tak kabau. Kari saya dok. Duduk kaki na duduk lah tengah hari ya orang ngah. Gak. Bakurih ke sawah ni ngah. Bicara pite kau dah dijumpa pe butang kalapau dah dapet dah. Dibaca-baca dan ulang jadi. Laki kena darok kau ikut lah mode kau. Angin terumahnya bela lari ke bawah lalu nah. Napa enak kalau sawah ni lalu ah? Hah? Cari piteh kina. Bakure. Ujung puasu. Puasu dia puasu lang ah. Dia nunggu di sekolah. Tinggal bantar nak diangkau itu nak buat lalu kerajo nah. Kamu jo kabau. Dah elok tak leko bakari sekali. Apa mana? Kaju Kerja tu apa? Air dia buat. Ni puasu bala kau buai jam 10 hari lu mah. Beku kok apa sih di sawah tu bang? Kok lama buku seorang magarik senarik. Itu yang kana. Anak ada kajian yang pulang beku. Yo orang ke sawah dan nak air orang boleh pangku sampai ladi yang ku air. Orang malunya. Yo kok sanjo balik tu jo apa ke lapau balik kolak. Pandai-pandai melaki dan keraju kuat itu dia bosan ayu tu buku. Pai dia merungu Dia lah pada kerja lah pada rumah kan lama dia nak. Ni mudik je bantal taruh di rumah kan. Adu dia selalu dia mengadu ibadah orang namun nak. Mana sekolah? Mana? Ngang. Mana sekolah lah? Tadi sama dia puasu kecek dia. Ni sulam mah. Lagi sana mah. Panjang konden. Mana sekolah lah rumah tangga. Apa puasu kemarin? Istirahat dah, kurang puas. Kok? Kok buku sana jago baca, jago deh. Iya, dia. Bilangan ni dah. Berat. Gua yang ngaji dah. Lah aduh. So. 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 Eso. Kau dah sampai sanju dan ke sawah mah. Nak bertantu ni salah. Andeh re. Cari nang kaya tu pengalaman nak tantu salah dia dah. Kita dah jambara hari ngah. Udah kecek dah tadi nak bawa rumah bala sedang ngecek kah? Dah ada TS dah mah kita balik ke sawah dah balik TS ah. Kau buku orang di mana? Kau buku bala orang cek dah kah? Mana dia? Nak dua apa salah dah. Nak do apa baje cek dah lecu aja dia nak mapen udah lah dah tu. Pakai sawah tu kita mah. Grafik dah sekali tu dah. TS lah nak pakai ndak enak. Kau buku gini jambara hari kita dah. Lampi hari dia nak di sawah. Harap buku dia dekat pulang dia. Tak salah dia bisa buku di rumah di sawah tu.
Aja marah ringa. Sampai ada kantit dia gondol dia nak angkat dek. Kau dan cikgu ada melantai udah rok lembo pite sawah dia nak. Baraka. Banyak hidup san. Tak dapat mau utang kalau kau deh. Lah. Mak tu deka. Marah ringa. Alan ada guys. Sini ni ha. Hai nak berkurang ini kecen. Allah pakai suatu gua bikaman tu cakap tu. Nanti kau Imin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kata orang dak lah buku lah. Kau mengada? Buku lah bunyi sering ni mah. Cuba mana lah si mak lo. Agak. Udah ngana duda si ni tu lu ah. Di foto maksudnya. Tu di dangan seri ni lo. Lu jam karu itu karajo. Mo ko sebelah, ko semua. Benda Ndak, ko labeng.